Glowfish mempunyai badan kecil dengan panjang sekitar 7 hingga 11 cm. Warnanya yang terang membantu ia bersembunyi di antara tentakel anemon laut. Jenis glowfish, terdapat kira-kira 30 spesies glowfish yang diketahui. Antara yang paling terkenal ialah Ocellaris glowfish yang sering dilihat dalam akuarium dan juga dalam filem Finding Nemo. Ancaman kepada glowfish. Glowfish boleh terancam jika habitatnya rosak. Antara ancaman utama ialah pencemaran laut, perubahan iklim dan kerosakan terumbu karang. Popularan glowfish. Glowfish menjadi sangat terkenal selepas muncul dalam filem animasi Finding Nemo. Sejak itu, ramai orang mula mengenali dan meminati ikan ini. Peranan dalam ekosistem. Glowfish membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem laut. Kehadirannya juga membantu anemon laut menjadi lebih sihat kerana glowfish membersihkan sisa di sekeliling hidup glowfish. Glowfish biasanya ditemui di kawasan laut yang mempunyai banyak terumbu, karang dan air yang hangat. Tempat seperti ini sesuai untuk mereka berlindung dan mencari makanan. Cara glowfish komunikasi. Glowfish boleh berkomunikasi antara satu sama lain melalui pergerakan badan dan bunyi kecil. Ini membantu mereka mengekalkan susunan dalam mencari makanan. Glowfish biasanya mencari makanan berhampiran anemon. Ia akan makan plankton kecil, alga dan organisma kecil yang terapung di dalam air. Warna glowfish bergantung umur. Sesetengah glowfish muda mempunyai warna yang lebih pucat dan jalur yang kurang jelas. Warna mereka menjadi lebih terang apabila matang. Pembiakan glowfish. Betina dominan kawal koloni. Jantan subdominan ikut dia. Kalau betina mati, jantan terbesar akan tukar jadi betina. Bertelur di permukaan yang dekat dengan anemon. Jantan jaga telur sampai sis jarang glowfish. Pink skin glowfish, badan oranye ke pink dengan jalur putih tipis. Orchid glowfish, oranye lembut, jalur putih tipis, jarang dalam akuarium. Sunda glowfish, dari Laut Jawa dan sekitarnya, warna oranye terang. Cara glowfish menyesuaikan diri. Sebelum tinggal di anemon, glowfish akan perlahan-lahan menyentuh tentakel untuk membersihkan diri dan membina lapisan lendir pelindung. Strategi bertahan hidup. Selain tinggal dekat anemon, glowfish berenang dengan pantas dan aktif untuk mengelak pemangsa. Penyesuaian warna. Sesetengah spesies glowfish boleh nampak sedikit berbeza warnanya bergantung pada umur dan spesies. Ada yang oranye cerah, kuning, merah atau hitam. Habitat spesifik. Biasanya dalam anemon laut jenis Heterotis dan Stichaudotaila boleh dijumpa dari India, Sri Lanka, Filipina sampai Great Barrier Reef. Pembiakan. Betina dominan kawal koloni, jantan subdominan ikut dia. Kalau betina mati, jantan terbesar akan tukar menjadi betina. Bertelur di permukaan yang dekat dengan anemon, jantan jaga telur sampai menetas. Pertahanan diri. Walaupun glowfish kecil, mereka agresif apabila defense anemon. Sesetengah predator tak suka nak ganggu sebab glowfish selalu ada anemon yang
Hubungan dengan manusia jadi popular sebab Finding Nemo terus banyak orang minat. Bala dalam akuarium dulu pernah overfish sebab permintaan tinggi untuk akuarium. Sekarang banyak bird dalam kekurangan untuk elakkan ancaman populasi semula jadi. Larva cloudfish. Bila menetas, larva cloudfish ampung dan ikut arus laut sebelum cari anomen baru. Dalam fasa ini, mereka sangat vulnerable kepada pemangsa. Perubahan sosial cepat. Kalau ada perubahan koloni, cloudfish boleh tukar posisi sosial dalam beberapa hari. Perlindungan telur unik. Jantan akan hembus air dekat telur untuk bagi oksigen dan elakkan kulat tumbuh. Kesimpulannya, cloudfish ialah ikan laut yang unik kerana hubungan simbionisnya yang anonim serta keupayaannya menyesuaikan diri dalam habitat tertumbu karang. Keunikan tingkah laku dan cara hidupnya menjadi cloudfish salah satu spesies yang menarik untuk dipelajari dalam dunia hidupan laut.